Assalamualaikum dan selamat kembali dalam Borak Baru-Aba. Hari ni kita ada guest jauh kita import daripada Kemaman, daripada Mok Chili. Kita memperkenalkan Sam Jeffrey. Assalamualaikum. Okey. So, macam biasa kalau dalam Borak-Borak Baba ni kita akan minta guest kita introduce dia punya biodata. So, daripada segi nama kau, nama sebenar, nama yang diagung-agungkan ke kan. Lepas tu latar belakang kau lah. Sekolah kat mana? Okay, Assalamualaikum. Boleh aku mu je kan? Mu aku ni. Borak biasa. Ya, nama aku sebenarnya Fakrul Hisham bin Jafri. Fakrul Hisham. Fakrul Hisham bin Macam Jafri. mana boleh dapat Sam Jeffrey tu? Okay, gini cerita dia gini. Kat kampung orang panggil aku Sang. Sebenarnya Sang. Sam bukan Dia Sam. bukan Sam. Dengar Sam. Sang. Bukan Sam. Mak aku sendiri pun panggil Sang. S-A-N-G. Kalau Terengganu S-A-N-G. Sang. Sang pujangga. Jadi aku nak nampak bandar sikit, aku letak S-A-M. Sang. Jeffrey tu ayahku lah. Okay. Jadi gabungan nama biasa kan artis yang buat nama dengan nama bapak. Jadi Sang Jafri tu je lah. Tak ada special benda pun. Orang panggil biasa nama Hisham ada, Sam ada. Lepas tu aku duduk dekat Kemamang, lahir dekat Terengganu, membesar dekat Kemamang, tinggal dekat Bukit Kuang, kampung Bukit Kuang. Bukit Kuang. Mu kata mu Terengganu tadi. Okey. Kemamang tu lah Kemamang Terengganu. Okey, kampung dekat Bukit Kuang. Okey, membesar kat Bukit Kuang lah. Okey, bang. Okey, kampung ayah aku kat Kijar. Aku sekarang ni tinggal dekat Mok Chili. Mok Chili. Mok Chili tu selepas berkahwin lah. Sebab kahwin mau pindah ke Mok Chili. Selepas berkahwin duduk dekat Mok Chili. Kedai pun dekat Mok Chili. Sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya. Dekat mana? Sekolah menengah Sekolah rendah lah, Sekolah rendah aku sekolah dekat Bukit Kuang. Okey, lepas tu sambung sekolah menengah, sekolah dekat Mok Chili, tapi nama sekolah tu Sultan Ismail 2. Sultan Ismail 2. Dia ada Ismail 1, Ismail 2 lah. Ya, Ismail 1, Ismail 2. Tahu tahu. Orang Mamang ke? Tak. Marah. Sekolah menengah pun Selepas habis belajar, lepas habis sekolah, aku sebenarnya masuk belajar bahagian perkapalan. Maritim ski. Maritim ski. Okey. Bukan biasa. Memang tak ada minat bubble pun sebenarnya. Tak minat bubble kan? Tak ada rasa berminat pun untuk jadi bubble. Tapi maritim ski tu diploma ke, degree ke? CJ je. CJ je. CJ saja. Jadi bubble ni sebab sebenarnya aku baru pergi jadi bubble. Berapa tahun? 5 tahun. Masa Covid. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Okay. Macam mana aku boleh jadi barber ni? Sebelum tu aku kerja banyak dah. Kerja oil and gas. Tapi banyak oil and gas lah. Perkapalan. Selepas habis belajar bahagian perkapalan, bahagian deck. Aku kerja dalam bidang perkapalan dalam masa 6 bulan. 3 bulan naik kapal, sebulan balik, sambung bagi 3 bulan. Lepas tu aku berhenti. Lepas berhenti, memang tak tahu nak buat apa, masuk oil and gas. Lepas masuk oil and gas tu selama dalam 3 tahun kot. Tapi dalam masa 3 tahun tu banyak company lah, tukar-tukar. Okay, sampailah 3 tahun, sampailah ke Covid. Covid-19 aku kena buang. Kena buang 10 tahun. Macam mana? Masa tu memang baja. Masa bujang. Lepas tu memang tak fikir masa depan. Masa perkapalan tu dalam range umur berapa? 19. Masa belajar umur 18. Habis belajar, lepas tu masuk umur 19, kerja perkapalan sampailah umur 20. Start umur 20 tu sampailah ke umur 25 rasa. Masa tu oil and gas. Kerja bahagian oil and gas, kerja projek. Habis je kerja projek sebab kena buang sebab Covid. Sebenarnya aku kena buang sebab masalah disiplin lah macam ni. Disiplin.
Dah jadi bubble baru disiplin. Sebelum ni tak ada disiplin. Okey. Macam mana nak disiplin lah kalau lewat malam baru balik. Lepak main game, ML. Oh, main game dulu. Main game lah. Main ML, pukul 3 pagi, subuh baru balik. Lepas tu memang tak boleh nak pergi kerja lah pagi tu. Masuk pukul 8 tapi kita mari pukul 10, 11. Jadi Degil juga ah. Kita kalau berkali-kali kita buat gitu kan benda yang sama. Jadi company mana yang sanggup tahan kan. betul. Jadi dia orang buang lah. Kira kalau macam orang panggil, orang Terengganu panggil babe lah. Gitu. Babe lah. Nakal. Okey. Lepas tu startnya COVID 2020 2020. Start COVID tu tapi sebenarnya daripada sekolah tu memang aku boleh gunting tau. Aku boleh gunting, cuma aku tak minat. Aku gunting pun free. Oh, gunting saja-saja free. Macam podcast sebelum ni kata kalau aku nak gunting sebab aku nak beli rokok. Macam mu ni pula macam lebih kurang lah. Oh. Tapi aku tak minta duit untuk beli rokok. Upah rokok. Sama je. Upah rokok. Sama. Upah rokok sebatang je gunting rambut. Suria. Itu je lah. Jombleng. Okay, lepas tu masa COVID tu kan kedai tak boleh buka apa semua lah. Jadi aku nampak peluang barber ni, gunting rambut ni boleh buat duit lah. Masa tu aku nampak peluang tu. Kalau ingat masa yang kerajaan bagi duit bantuan tu aku buat beli mesin. Oh, yang masa First PKP bantuan dia. RM3,000. Ada RM3,000. RM3,000. Aku dapat RM3,000 bantuan untuk peniaga. Aku tak ingat berapa. Tapi ada dapat duit bantuan daripada kerajaan lah. Tapi aku guna duit tu buat beli mesin lah. Sebab aku tak ada kerja. Bagi member, tu gunting. Start daripada tu, buat ke rumah house call. Gunting rambut house call dalam seminggu je rasa. Lepas tu terus duduk kedai. Okeynya masa house call tu memang gunting dah lawa lah. Tak ada. Main tembur lah. Main tembur lah. Fake pun tak pandai. Tapi buat house call? Amazing. Level aku tak faham. Open close tu aku tak faham cara pakai. Guard pun tak faham. Tapi memang beda lah sebab income lah. Sebab nak income. Sebab memang tak ada kerja. Jadi tu je lah. Peluang ada, jalan lah. Lepas tu macam mana mu kata lepas pada buat house call tu, mu cakap mu pergi ke kedai, mu buka sendiri kedai ataupun mu kerja dengan orang tu? Lepas pada buat house call tu, lepas tu aku rasa macam house call ni tak boleh pergi jauh. Bukan tak boleh pergi jauh, sebenarnya penat. Penat. House call ni penat sebabnya kita dapat order kampung yang jauh. Lepas tu kita pergi lah. Lepas tu kita dapat order yang dekat rumah kita pula. Lepas tu kita kena balik pula. Lepas tu kita dapat yang jauh pula. Selalu bergerak lah dalam masa sehari tu. Nak dapat RM100 pun keluar pukul 10 pagi sampai malam baru boleh dapat RM100. House call masa kau buat tu range harga berapa? RM10. RM10 house call? RM10 lah, macam minyak RM5. Oh, bagus. Lepas penat dah orang buat house call, lepas tu aku rasa macam aku nak kena duduk kedai lah. Bila duduk kedai ada member kan, boleh belajar lagi. Jadi aku pun decide untuk duduk kedai. First kedai tu dekat kampung kok, dekat dengan rumah aku kok. Lepas tu aku sewa kursi. Sehari berapa? Sehari dia ambil RM10. Murah. Sebab dia pun kedai kampung, dia buat kat belakang rumah dia. Jadi masa tu pun ada 2 kursi. Aku kerja situ dalam masa sebulan rasanya. Sebulan ke 2 bulan gitu. Sebab dia ni memang banyak isu sikit lah owner tu. Boleh review siapa owner? Tak kenal. Tak ada kenal. Dia pun masih jadi barber kat situ lagi lah. Lepas daripada tu aku pun keluar. Duduk kedai yang kedua tu dekat Masjid Sultan Ahmad. Dekat bandar juga area tu. Tapi dia kedai kampung. Cuma kedai dia dekat dengan bandar. Jadi harga aku RM10 tu aku boleh naik sikit dari RM15. Tapi masa tu fit tak lawa lagi lah. Faham. Sekarang ni pun tak lawa kok. Apa? Buka TikTok je mu. Apa tak lawa? Lepas tu aku duduk kat kedai tu lah. Kedai paling lama lah. Aku kerja situ dalam 3 tahun tu. Oh 3 tahun lama kok. 2020. Lepas tu 3 tahun situ habis dalam 2023. Lah aku duduk di situ sampai 2023. Masa tu memang aku kerja. Pergi kerja sebab nak duit semata-mata. Oh, tak ada soul lagi. Tak ada jiwa.
Pergi kerja sebab nak cari duit, sebab nak enjoy macam orang lain. Tu je. Masa tu memang aku tak fikir lagi masa depan ke apa ke. Barber ni ada masa depan ke, aku tak fikir lagi masa tu. Masa tu dah kahwin? Belum. Oh, belum kahwin. Dah masa last tahun yang akhir lah. Tahun last tu lah baru aku macam sebab masa tahun last tu pun aku nak kahwin. Start masa nak kahwin tu lah baru aku ada rasa macam aku tak boleh main-main lagi. Aku kena betul-betul lah, sebab sebelum ni kerja pun bukannya kerja pakat-pakat yang low-low ni. Sebab dia ada grade juga kalau pakat tu. Pakat yang aku kerja sebelum ni tu, oil and gas tu, blasting painting. Oh, blasting painting. Blasting painting. Blasting, lepas tu kena cat pula. Okay. Bidang tu sebenarnya okey je untuk masa depan pun okey sebab dia ada level. Sebab kalau kita serius dalam bidang tu, kemungkinan kita boleh jadi inspektor, inspektor blasting painting. Tapi aku main-main. Aku tak buat course, aku tak pergi belajar. Jadi tak terlepas lah peluang tu. Jadi aku rasa macam menyesal juga buat main-main masa tu. Lepas tu aku fikir takkanlah aku nak main-main lagi lah bidang barber ni. Jadi aku buat betul-betul lah sebab nak kahwin satu. Lepas tu tahun yang last tu 2023 aku kahwin. 2003 kahwin. Lepas aku kahwin tu lah, aku ada tanggungjawab sikit lah. Bila ada tanggungjawab ni, datang kerja pun awal. Datang kerja pun awal. Tak main lagi lah. Sebab kata orang, bila ada disiplin lah. Bila dah kahwin ni, everything is change. Yes. Lifestyle dah change. Ya. Betul? Ya betul. Cara kita nak berhadapan dengan pekerjaan pun dah lain. Lagi semangat. Ya. Lagi fikir tanggungjawab. Sebab kita ada komitmen, ada tanggungjawab. Jadi aku tak boleh main-main lah. Okay, sampailah aku berhenti kat kedai tu, aku masuk kat kedai yang seterusnya. Kedai yang tu apa review nama? Yang sebelum tu? Nas Barbershop. Nas Barbershop. Shout out to apa? Nas Barbershop. Sekarang ni dah corner lah. Oh, corner lah. Dah corner. Okay. Biar yang tu. Kedai yang kedua. Kedai yang kedua ni lah, kedai yang membuka mata. Mengasah minat, mengasah skill. Dan mengasah minda ke. Macam-macam lah. Duduk kat kedai yang ni lah, yang banyak aku berubah. Kedai Dek Mak. Oh, Dek Mak kena tengok Dek Mak. Dek Mak, kau bukan sekadar barber, kau telah mengubah persepsi seorang apa? Painting apa? Blaster painting kepada seorang barber yang berkejaya. Thank you Dek Mat. Mantap lah Dek Mat. Okay. Sebab apa? Dekat kedai Dek Mat ni banyak ubah aku. Ubah aku daripada barber ni lah. Maknanya daripada barber biasa ni kepada barber yang okey sikit. Tak ada lah biasa okey sikit lah. Okay. Sebab customer kat kedai Dek Mat semua range yang remaja. Budak sekolah, habis sekolah. Maknanya customer yang habis masih tengah belajar lagi. Umur-umur tu memang dia orang gairah dengan potongan yang style ni memang banyak lah kat kedai Dek Mat ni. Fade, mid fade, drop fade, low fade, low drop fade. Lagi? Mulut, macam-macam, French drop. Aku duduk kat kedai ni. Tak dapat? Rambut sekolah, rambut tua. Okey tu, okey. Rambut-rambut yang biasa lah. Kalau duduk kat Dek Mat sehari 5-6 orang, low fade, mid fade, low fade, mid fade. Paling banyak low fade lah. Drop fade, French drop, macam-macam jenis aku boleh belajar. Okay. Dari situ lah aku belajar asah lagi aku punya fade, punya haircut apa semua. Sampailah aku ada rasa macam nak join better. Sebab rasa macam dah banyak dah ilmu ni. Bukanlah banyak ilmu, mana rasa macam fit pun dah okey. Lepas tu dah percaya diri lah. Rasa ada keyakinan diri lah. Okay. Barulah aku rasa nak join barber better. Okey. Lepas tu masa tu aku dah kenal Razif. Oh, kenal Razif masa tu. Razif pun masa tu banyak ajar aku cara buat fade, cara Razif. buat laju apa semua. Lepas tu Razif juga salah satu seorang yang aku tengok, aku nak kena jadi juga macam dia ni sebab dia suka masuk pattern. Memang mu Dia idola memang pantai je pattern mana-mana. Memang mu kata idola aku memang Razif untuk Pantai Timur. Ya, kalau idola untuk fade memang Razif. Sebab dia memang pantai. Baru pattern mana-mana memang dia masuk. Jadi dia pun pernah suruh aku masuk. Tapi aku tengok aku punya haircut masa tu pun rasa macam tak ada keyakinan lah nak join. Sebab buruk dia lah. Sampailah aku training. Aku duduk kat kedai Dek Mat. Training. Kalau ada customer mari, kita kalau tengok macam budak ni macam rambut dia okey ke lah. Nak kutip free tak? Boleh. Buat style dia. Mid fade. Okey.
Oh, free. Training. Time masa pun training. Free lah penting. Budak tu okey lah kalau free. Lepas tu masa mu training tu adakah rambut dia kata rosak ataupun cantik? Tak. Memang cantik Tak lah rosak tapi tak lah teruk sangat. Oh. Sebab masa tu pun aku set time dalam 20 minit. Tepi dengan atas. 20 minit aku set time. Tepi dan atas boleh buat siap lah untuk haircut tu lah, untuk aku training tu. Sebab aku asal nak masuk kategori fast fit. Sebab Ghazi pun cakap kalau fast fit ni kategori tu 20 minit. Jadi sebab tu aku training 20 minit sekali dengan rambut atas. Okay. Lepas tu yang membuka minda aku, mindset aku ni selepas aku join Bubble Better Kelantan. Oh, Kelantan. Tu macam cakap dia, kalau aku tak join tu aku tak akan jadi gini. Dan kalau kau tak join mungkin kau tak akan ada kat tempat sekarang dan kau bukan juara lah. Kalau korang tahu masa Kelantan Better Fast Fit tu, Saint Jeffrey lah pemenang dia. Nombor 1 kat sana kan. Champion of the champion. Tapi basi dah. Tak kisahlah pasti, yang penting pernah champion. Selama kau jadi barber ni, apa first aku tanya achievement kau dulu? Achievement? Achievement. Okay, achievement. Apa ya achievement lah? Tak kisah achievement. Pernah menang apa semua lah. menang ke, masuk better ke? Better pertama dekat Kelantan. Oh, better pertama dah menang. Okey, better pertama dah menang. Tapi ambil masa 3 tahun training Ingat 3 tahun training 3 tahun training. Okay. Better pertama aku pernah menang kat Kelantan, baru Better Kelantan. Lepas tu yang kedua Mitek. Oh, Mitek. Masa tu organize My Barber. Okey. My Barber Menang tu? pun menang. Oh, alhamdulillah. Lepas tu tu je lah. Oh, dua je aku masuk. Aku pernah masuk 2 je Barber Better Kelantan dengan Mitek. Lepas tu yang ketiga tu kalah. Oh, ketiga kalah. Yang ni lah Barber Expo. Oh, Barber Expo dia kalah. Okay. Macam mana bukan rezeki? Tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Itu menang atau kalah itu adalah orang kata apa, adat dalam pertandingan. Okey, kita dah lepas tu achievement kau. Aku nak tanya pula, apa benda paling worst masa kau jadi barber? Benda yang paling worst Benda yang tak berbaloi Benda yang tak berbaloi ataupun benda yang rasa macam shit lah, kenapa jadi macam ni? Aku rasa tak ada benda yang tak ada berbaloi kau. Sebab aku anggap benda ni semuanya ada baik dia, ada buruk dia. Aku anggap benda ni pelajaran lah. Aku tak akan anggap benda tu buruk lah. Aku tak akan anggap benda tu sia-sia. Aku akan anggap benda tu pembelajaran untuk aku terus belajar. Jadi aku rasa tak ada benda yang membazir ke, tak ada benda yang tak ada nilai, tak ada yang worst. Semuanya bermakna. Semuanya bermakna lah. Okey Sam. Tadi kau cakap kau ada menang beberapa battle kan? Salah satunya dekat Kelantan. Ya. Kau rasa kau layak ke untuk menang battle tu? Dan macam mana kau rasa juri menilai haircut kau? Tak silap aku juri tu ada Siblong, ada Siblong, Alpha, Ayat Aiman. Kalau yang dekat My Barber tu lah, Razif. Yang Kelantan tu? Yang Kelantan? Kelantan, Siblong, Yo Patak Sipuk. Siapa tu? Budak Belong tu? Alpha? Bukan Alpha, yang orang gitu. Syam Belong. Lepas tu ada seorang lagi aku tak ingat nama dia. Kalau kat Kelantan lah kan. Okay. Aku rasa layak ke tak layak tu aku tak pasti. Tapi kalau tengok daripada kategori, sebab kategori ni rare sikit. Dia jarang orang buat. Banyakkannya biasa creative French crop. Okay, yang aku masuk ni fast fit with creative on top. Setakat yang aku tahu ni baru ada 2 kategori ni, baru ada 2 kali better yang guna kategori ni. Jadi rasa layak ke tak layak tu kalau aku sendiri menilai sebab masa better tu dia ada 2 round. Round pertama dengan round kedua. Aku round kedua. Aku tengok yang round pertama tu, aku rasa aku dah boleh menang. Wah, percaya diri tinggi. Bukan percaya diri tinggi sangat tau. Bukan belagak. Okay. Keyakinan diri tu tinggi. Bila aku tengok round pertama. Sebab benda fast fit with creative on top, kategori dia, tajuk dia. Jadi kebanyakannya orang buat fast fit sahaja. Creative top
waktu tak ada. Jadi aku rasa aku kena lebih kreatif. Sebab kebanyakannya buat kat tepi. Quiff. Jadi aku kena buat lebih sikit lah. Lebih kreatif sikit. Lepas tu pun syarat dia masa tu tak perlu colour atas. Jadi mungkin aku buat tu juri tengok lain daripada yang lain kot. Tapi aku tak tahu kreatif mana aku buat tu, aku pun masa tu pun baru pergi. Rezeki lah, rezeki. Okay, faham. Okay. Kiranya kata kalau kita ada ramai rakan-rakan yang sekolah dekat suara agama, kira tu kata kurniaan pada ilahi. Betul. Doa kepada kawan-kawan lah. Tapi masa tu aku pergi battle tu, aku pergi 3 orang je sebenarnya. 2 orang tu bukan barber, dia memang member je. Oh, support model seorang, lepas tu member aku seorang gitu cuma untuk teman je. Teman bawa kereta drive. Jadi aku seorang je barber. Aku memang tak ada crowd. Okay. Aku menang time tu pun orang aku rasa macam gini ke menang? Sebab rasa macam tak ada sambutan, tak ada sambutan. Rasa macam kosong. Sebab orang tak kenal aku first time masa tu. Jadi bila menang tu rasa macam siapa budak ni yang menang? Jadi kalau macam orang lain okey lepas menang ambil gambar, ramai-ramai kumpul ambil gambar. Tapi aku macam siapa yang nak tengok aku menang lah? Aku tengok macam biasa kan. Menang terbelah. Balik. Faham. Macam tu lah. Ada kau sebut pasal crowd tadi kan? Kau rasa lah, macam mana crowd barber ataupun scene barber dekat Pantai Timur dan juga seluruh Malaysia ni? Adakah diorang ni adalah komuniti yang secara sihat ataupun secara kata apa saling memburuk satu sama lain? Sebab kita baru ni ada isu juga kan, tapi tak perlu sebut isu tu kan. Tapi apa pendapat kau tentang sekarang ni aku nampak crowd barber dah jadi macam berpecah. Ada 2 side sekarang ni. Apa pendapat kau tentang tu? Bagi aku benda ni atas individu ataupun mindset seseorang tu. Ni pasal battle kan? Okay. Bagi aku, kalau untuk aku pula, aku suka vibe yang macam ni. Vibe yang orang panggil apa ni? Bersaing, ada beef. Ada beef. Sebab bila ada beef, kita rasa macam aku nak lagi better, aku nak lagi power. Jadi dalam masa yang sama kita keep on training sampai kita rasa tergugat. Wah, aku boleh fight lawan ni. Masuk battle, fight. Betul. Kita jangan lemah semangat. Kita jangan, kalau orang lain menang banyak kali kita jangan rasa, kenapa dia ni je menang, asyik dia je menang. Kita mesti kena lawan sampai kita menang. Macam tu lah baru barber. Okay, jangan condemn antara satu sama lain. Kita dalam kata industri yang sama betul. Berapa kita condemn? Condemn tu kalau macam sekadar beef yang untuk hype benda tu okey lah. Tapi condemn yang jangan memburukkan nama orang ke ataupun memburukkan seseorang tu lah. Jangan bawa benda ni kepada individu lah. Lebih kepada umum lah kalau kita nak sampaikan sesuatu lah. Biar benda ni jadi pembakar semangat lah sebenarnya. Janganlah apa better. Kita dah tahu benda tu makan modal yang tinggi. Kita join battle tu kita tak tahu kita menang, kita kalah. Jadi kita cuma masuk untuk buat yang terbaik. Walaupun mana-mana organizer yang kroni kita join, kita kena beri 100%. Sebab ramai orang akan menilai. Kalau kita buat yang terbaik, kita dah bagi 100% untuk result kita kan. Orang lain boleh menilai walaupun kita kalah. Faham? Kalau kita kalah sekalipun, tak bermakna kita kalah di luar. Kita menang lah di mata orang ramai. Faham? Tu je cara bagi aku lah, cara untuk atasi problem kroni ni. Tu je. Bagi aku lah kan. Bagi aku lah pula kan. Untuk barber battle tu, apa yang ada di barber battle tu biar tinggal lah sebagai satu apa yang perlu dilupakan ataupun terus maju lah. Sebabnya bab kata seseorang yang bagi kita makan pun bukannya barber. Betul. Bagi kita makan customer. Betul. Kalah menang tu ada tanding. Tak kisahlah kroni atau tak kroni. Betul. Yang penting semuanya dah tertulis di Sidratul Muntaha. Ya. Ni mesti
Budak mondok Bukan, aku jadi macam bila dah tahu kita punya circle-circle ni ramai yang pada pondok, pada agama, dia rasa macam jiwa tersentak. Pada nurani dalam hati. Apa-apa pun kita berbalik kepada Tuhan Allah. Sikit kata-kata sebelum kita habis sesi kau ni. Sikit kata-kata untuk memangkin semangat ke ataupun orang kata puisi lah untuk orang-orang sebagai baba. Kata-kata pemangkin semangat lah. Awak dah champion, mesti awak ada sesuatu nak disampaikan kepada yang belum lagi ataupun tak dapat lagi merasa jadi seorang champion. Aku nak cakap ni bukan atas dasar baba sajalah Okay. Semua pekerjaan lah. Benda yang paling penting kita perlu buat ataupun perlu jadi, kita kena jadi seorang yang bernilai. Bernilai ni ada value lah. Apa jenis pekerjaan pun, oil and gas ke, barber ke, apa lagi, buat kopi ke, barista ke, kita kena ada value. Yang pertama, kena ada value. First ada value. Macam mana nak cari value tu? Teruskan mencari lah, belajar. Jangan selesa dengan benda yang sama je. Ada keinginan untuk terus belajar dan terus belajar. Biar sampai kita ni bernilai. Bila kita bernilai, company yang mana-mana tempat kita kerja pun, dia orang sanggup bayar kita apa saja. Maknanya kalau kita pergi mana-mana pun kita ni ada nilai, ada value kita lah. boleh hidup lah. Okay. Ada value lah, aku cakap. Tu je lah bagi aku. Sebab tu lah pentingnya ilmu. Teruskan mencari lah, belajar. Supaya kita ada value. Yes. Okay. Kita dah tamat sesi kita bersama Saint Jeffrey. Okay, Saint Jeffrey, pada bulan 11 ni kita akan ada satu event yang besar kat Batu Timur, iaitu Barber on Screen. Kalau tak silap juga, Saint Jeffrey adalah seorang educator yang ada dekat event tersebut ataupun kelas tersebut lah. So kita nak shout out tu kepada geng-geng Pantai Timur ke, satu Malaysia ke, datang, kita memeriahkan lagi suasana dan kita akan boleh berjumpa dengan Sam Jeffrey dekat Barber on Screen. Betul. Saya dengan Wafa. Wafa tu cikgu saya. Cikgu dia. Dia anak murid dan cikgu sekali berganding. Tak pernah hayat kita buat. Okey, terima kasih Sam Jeffrey luangkan masa dalam Borak Barber.